Korang beli motor mahal tapi spare part susah dapat. Baik yang perbuang je lah motor apa tu. Mengarut lah. Ramai orang ataupun ramai customer tanya aku, bang, susah ke nak dapat untuk spare part motor Aveta ni bang? Jangan risau. Aveta Nova sekarang barang aftermarket dia memang berlambak guys. Dekat back Oren ada, TikTok shop sendiri pun ada. Korang search sendiri je, memang banyak. Service center pun dah banyak guys. So tak perlu risau untuk dari segi dia punya spare part tu. Ramai orang juga tanya aku, bang, motor ni tahan ke bang? Bang, kalau motor ni tak tahan, tak ramai bang orang pakai. Lagi satu, warna pun dah keluar warna baru. Kalau orang tak percaya, orang tak nak, dah lama dah discontinue bang, dah tak ada atas jalan. So untuk conclusion dia, motor ni bagi saya tahan je, tak ada masalah. Dia bergantung pada korang punya penjagaan, macam mana korang naik, korang jaga dia, tak ada masalah. So untuk player-player Aveta Nova, sila hadir dan komen sekejap korang punya review, bagi kedua orang faham sikit yang mana yang belum ada ni. So macam biasa, kalau ada yang berminat, saya ada pin biru kat bawah. Korang just tap ataupun isi saja, nanti saya akan wasabi terus korang. Ngam.